Setiap tahun bila bulan puasa, satu benda yang kami sekeluarga selalu tunggu adalah apabila jiran kami, ustaz dan ustazah, ajak kami berbuka di masjid. Ada berpakaian mestinya tutup aurat. Komen mak kita. Tak sabar nak buka ni kat masjid. Tema ada bunga ini. Kita bersila. Baby poso hari ni. Baik cikang kau. Apa? Kita utamakan orang Islam berpuasa dulu. Cantiknya. Pertama kali Mek Yu cuba kurma Mek Ju. Oh, sedap. Walaupun kami berbangsa Cina, sangat terharu sebab bila masuk dalam masjid, kami disambut dengan tangan terbuka dengan kasih sayang. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada perbezaan, tapi sebenarnya yang paling penting menyatukan kita semua adalah hormat dan saling memahami. Setuju tak korang?